Siapa yang memiliki Global 20 gram ini sudah ada simpanan sekurang-kurangnya RM11,000. Ada duit, belum tentu ada emas. Tetapi ada emas, confirm ada duit. Emas adalah item yang mempunyai intrinsic value di mana nilai emas ini terletak pada zat emas itu sendiri tanpa bersandarkan pada apa-apa. Dan emas dinilai mengikut berat dan ketulinan. Sebab itu, nilai emas tidak akan jatuh kosong. Berbeza dengan duit. Ia hanyalah sekadar voucher yang disediakan oleh kerajaan untuk transaksi harian. Bukan sahaja ia tiada intrinsic value, malah nilainya boleh jatuh kosong jika kerajaan atau negara tumbang atas ketidakstabilan ekonomi, perebutan kuasa dan perang. Bagi yang belum memulakan simpanan emas, anda boleh menyimpan emas bersama Public Gold menggunakan akaun EmasCap atau Gold Accumulation Program, di mana anda boleh kumpul gram emas sedikit demi sedikit dalam akaun sebelum keluarkan dalam pelbagai saiz seperti Global 20 gram dan 50 gram ini. Yang nak saya bantu untuk menabung emas bersama di Public Gold, anda boleh klik link di bio saya atau PM saya. InsyaAllah saya akan bantu guide sebaik.